Pernah tak korang bayar loan rumah bertahun-tahun, tapi bila tengok baki pokok, macam tak turun pun? Kalau ya, kemungkinan besar korang ambil jenis loan yang salah. Melissa ada satu klien, dia dah bayar rumah hampir 8 tahun. Setiap bulan bayar on time. Tapi bila saya semak, baki loan dia masih tinggi daripada asal. Dia ingat semua jenis loan sama saja. Padahal beza jenis loan tu boleh mendapatkan penjimatan. Okey, ini beza 3 jenis loan rumah yang ada di pasaran. Pertama, term loan. Bayaran tetap, kalau bayar lebih pun bank cuma tolak ke bulan depan. Tak jimat faedah langsung. Ada term loan tak boleh bayar lebih. Ada term loan kena ada minimum amount untuk bayar lebih baru berbaloi. Anda kena semak dengan bank. Term loan memang tiada flexibility. Kedua, semi-flexi. Boleh bayar lebih dan extra tu akan kurangkan faedah. Tapi ada caranya. Keunikannya, duit yang telah bayar lebih boleh juga dikeluarkan balik. Tapi ada syaratnya. Selain kena bagi bank 3 hari notis, anda mungkin kena charge 10 hingga RM50 untuk setiap pengeluaran. Ketiga, full flexi. Ini yang paling fleksibel. Korang ada akaun hustling dengan loan. Bayar extra payment akan terus dapat penjimatan faedah. Seperti semi-flexi, duit yang telah bayar lebih boleh juga dikeluarkan balik. Tak perlu bagi bank notis pengeluaran dan tiada charge extra untuk setiap pengeluaran. Cuma akaun ini akan ada monthly fees RM10 dan satu kali akaun setup fees RM200. Kalau korang jenis ada simpanan tetap, full flexi memang win. Sebab setiap ringgit yang duduk dalam akaun tu boleh bagi jimat faedah setiap hari. Tapi kalau cash flow ketat, semi flexi pun dah cukup bagus. Still ada ruang nak top up dan jimat. Cuma elakkan term loan kalau korang nak cepat habis bayar loan rumah. Bukan semua bank ada semi flexi dan full flexi. Kalau bank yang tiada, korang memang kena ambil term loan. Ramai yang suka semi flexi dan full flexi sebab boleh dapat penjimatan faedah. Kalau korang nak tukar ke bank yang ada semi flexi atau full flexi, klik je link dekat bio dan mesej kami. Kami boleh semak loan rumah korang dan tunjuk bank mana yang lebih sesuai.